Ini pendekar Mustar Pinang Sematang. Ini betul-betul bukan cobaan. Coba. Alamak, antu je pun. Nah, ini dia pendekar Mustar mau datang, ha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Bertemu sekali lagi dalam saluran Pak Mustar Al-Kisah. Semoga sahabat semua berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Mana-mana berada dalam keadaan kurang sihat, uzur atau kesakitan itu, lekas-lekaslah jumpa doktor, makan ubat. Semoga diberi kesembuhan dengan segera. Mana-mana berada dalam keadaan kesulitan, kesusahan atau permasalahan, semoga dimudahkan segala urusan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Ini hari 1 bulan Mei, 1 hari Mei 2025, Hari Pekerja, Hari Sambutan Pekerja, meraihkan pekerja, memperingati pekerja. Jadi tak kira pada sektor mana, sektor awam, swasta atau kerja sendiri, kita sama-sama lah memperingati jasa-jasa pekerja yang bertunggu lumus memajukan negara kita, memajukan diri sendiri, memberi kata orang tu pendapatan kepada keluarga masing-masing. Jadi hari pekerja ni 1 Mei ni sebenarnya ada tragedi tersendiri lah. Kenapa 1 Mei tu berlaku, dan kenapa terjadinya hari pekerja, diberi cuti istimewa untuk semua golongan pekerja. Siapa-siapa nak tahu sejarah awal kenapa ada hari pekerja tu, bolehlah Google. Saya nak cerita kat sini kan panjang. Jadi saya ambil sikit lah. Jadi kepada sahabat-sahabat semua yang telah menonton video-video saya yang lepas, saya ucapkan berbanyak terima kasih lah kepada yang sudi like, komen, subscribe tu. Terima kasih saya ucapkan. Pada yang baru bertemu saluran saya ini, saya ucapkan selamat datang dan teruslah memberi sokongan kepada saluran saya ini agar saluran saya ini lebih maju lagi di masa-masa akan datang. Jadi jangan lupalah share kepada sahabat-sahabat semua, sahabat yang lain lah, yang tak tahu lagi akan kewujudan saluran saya ini. Ini hari saya nak cerita mengenai kerja lah, mengenai kerja. Sebab kita dalam kerja ni, kita bila bekerja sama ni, dah lama bekerja dalam suatu bidang tu, tak kira kerja pejabat ke, kerja kilang ke, atau kerja dekat sebagai pemandu ke, kita dalam satu syarikat tu kan, kita jadi satu sahabat yang baik tau, ataupun jadi satu keluarga lah, atau blood brother lah, blood brother lah, blood brother. Okey, jadi kita jadi sesuatu yang macam hubungan kita lebih rapat lah. Kadang-kadang hubungan kita dengan rakan sekerja ni lebih rapat daripada adik-adik kita rumah. Sebab kita hari-hari berjumpa dengan kawan kita tu. Seolah macam kawan tempat kerja kita tu seolah macam adik-adik kita. Sebab hari-hari kita bertemu dengan dia, apa pun masalah kita bercerita. Jadi dalam hubungan persahabatan di tempat kerja ni, kita kena jaga betul lah. Jangan ada perasaan sakit hati, iri hati. Kalau rakan-rakan yang lain tu naik pangkat ke apa, kita jangan cemburu. Sebab itu rezeki masing-masing. Dan kepada yang bekerja, ada pangkat tu, yang duduk di atas tu, jangan terlalu ego, jangan terlalu angkuh lah dengan sahabat kita yang kat bawah ni. Sebab kadang-kadang kita memerlukan orang yang kat bawah ni. Janganlah kita macam menghina atau memperkecilkan orang-orang yang berada di bawah ni. Sebab kita duduk di bawah satu bumbung, saling bekerjasama lah untuk memajukan syarikat yang kita kerja tu. Jadi kita sama-sama lah bekerja, sama-sama menghormati, sama-sama memahami. Jangan terlalu ego dengan kedudukan kita. Jadi untuk mengetahui kisah selanjutnya, tontonlah saluran ini atau video ini sehingga penghujungnya. Sebab dia menceritakan mengenai erti persahabatan dalam cerita ni lah. Jadi sebelum tu, kita baca dulu petikan dari ayat-ayat Quran. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Allah
تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kasimah merupakan seorang ibu tunggal yang bekerja di sebuah syarikat swasta ataupun sebuah kilang lah. Kilang perbuatan di dalam daerah Johor Bahru. Kasimah ni bekerja seorang, ada ibu tunggal lah. Untuk menanggung keluarganya, anak-anaknya yang masih kecil tu, yang masih sekolah. Kasimah kenalah bekerja keras untuk memastikan pelajaran ataupun makanan untuk anak-anaknya semua cukup lah. Jadi Kasimah perlulah bekerja keras. Kasimah ni bekerja atau bertugas sebagai HR lah di kilang tersebut. Di dalam kilang tersebut adalah sahabat-sahabatnya yang sama-sama bekerja lah. Sama-sama mencari rezeki. Dalam perhubungan kawan-kawan semua tu, persahabatan bekerja tu, memang akrab lah Kasimah ni bekerja dengan rakan-rakan sekerjanya lah. Saling bekerjasama, bertolak ansur, happy lah. Tapi dalam pejabat tu bukan semua orang sukakan Kak Shima. Terutama sekali Kak Shima ni seorang ibu tunggal lah. Bila ibu tunggal ni macam-macam persepsi orang buat lah. Tapi Kak Shima ni pekatkan telinga lah. Dia tak kisahlah apa orang nak cakap. Yang penting dia datang bekerja untuk mencari rezeki yang halal untuk keluarga, untuk anak-anaknya. Jadi Kak Shima ni kerja macam biasalah, kerja dengan penuh dedikasi, penuh dengan kesungguhan lah. Tapi bukan semua orang sukakan kita. Sebab di syarikat tersebut ada seorang perempuan atau seorang gadis kita namakan Rita lah. Rita ni 10 tahun lebih muda pada Kak Shima. 10 tahun lebih muda, tapi Rita ni jawatan dia lebih tinggi daripada Kak Shima. Jadi kat situlah bermulanya kisah ni, yang mana Rita ni tak berapa gemar atau tak berapa suka dengan Kak Shima ni. Sebab Kak Shima ni dia dah berumur, bukan berumur lah, dia usia dia lebih matang daripada Rita ni. Mana Kak Shima ni kerja tu lebih bagus pada Rita yang lebih lama kerja daripada Kak Shima, tapi majikan lebih suka dengan Kak Shima punya kerja. Sebab Kak Shima punya kerja tu lebih baik, lebih teratur, lebih tersusun, lebih kemas lah senang cerita. Jadi Rita ni tak berapa suka sangat dengan Kak Shima. Jadi ada je benda-benda yang tak kena di mata Rita ni, yang Kak Shima buat ni ada je yang tak kena. Sebab Rita ni merupakan ketua lah, ataupun lebih atas pada Kak Shima lah. Jadi apa-apa hal Kak Shima buat perlukan sokongan atau perlu tanda tangan Rita. Rita ni lebih muda pada Kak Shima, 10 tahun lebih muda. Tapi sebagai orang muda, Rita ni langsung tak menghormati Kak Shima. Bukan Kak Shima saja, kawan-kawan yang lain pun yang sama kerja dengan dia, yang dia bawah pada Rita ni, si Rita ni memang tak menghormati langsung. Dia akan marah gila-gilanya kalau misalnya salah ke,
atau yang tak berkenan di mata si Rita ni, Rita akan marah gila-gilanya. Seolah-olah dia yang tu paling bagus. Walaupun orang lain tu lebih bagus pada dia, tapi Rita ni tak akan terima. Rita memang kerja bagus, tapi kadang-kadang pendapat orang tu dia tak nak terima. Jadi banyaklah pergolakan ataupun masalah yang berlaku dalam pejabat tersebut kerana Rita ni terlalu ego dengan jawatan dia. Jawatan dia setiausaha lah. Maksudnya dia apa-apa hal dia akan akan pastikan semua dalam keadaan betul dan teratur. Jadi kalau ada kesilapan, Rita ni akan marah, akan herdik orang tu depan situ juga, depan kawan-kawan lain tu. Sampai kawan-kawan lain sampai rasa jauh hati, kecil hati, dan rasa macam tak sukalah dengan Rita ni, dengan sikap dia lah. Jadi Kak Shima ni dengan Rita ni memang hubungan tak berapa baik. Rita ni dia bekerja, walaupun ni kerja bagus, tapi sebab dia tak menghormati rakan-rakan sekerjanya, Rita ni seolah-olah macam dipulaukan lah. Jadi kalau apa-apa hal, diorang ni, kawan-kawan sepejabat ni tak sukalah dengan Rita. Dia akan dipulaukan lah. Akan menjauhkan diri pada Rita. Tapi Rita buat tak kisah, dia buat kepala dia sendiri. Jadi apa-apa hal pun dia akan tetap pertahankan ego dia. Apa-apa yang dia cakap pun mesti betul. Jadi masa dalam pekerjaan tu beberapa tahun tu, si Kak Shima ni bekerja dalam beberapa tahun, Rita pun mendirikan rumah tangga. Dengan pemuda pilihannya lah. Pemuda pilihannya tu bekerja di satu tempat yang sama. Di satu tempat yang sama sebagai operator pengeluaran. Tempat yang sama, tapi tak tahu macam mana dia boleh ada jodoh. Itu Tuhan punya kuasa. Itu jodoh ditentukan lah. Tapi Rita tak kisah. Masa Rita buat majlis perkahwinan tu, kawan-kawan pun ramai datang lah. Tak ada masalah lah. Diorang pun datang lah untuk meraihkan majlis perkahwinan Rita tu. Walaupun diorang tak suka dengan Rita, tapi kawan-kawan sekerja dia tetap menghadiri sebagai satu penghormatan lah sebagai Rita ni. Jadi Rita ni semakin ego semakin naik lah. Semakin kata orang tu cepat marah, pandang kecil pada pekerja bawahan dia. Bila dah lama-lama bekerja tu, perjalanan kerja tu macam biasalah, kehidupan seperti biasa, masing-masing tak suka, masam muka. Tapi Rita ni buat tak tahu, dia nak marah, dia akan tetap marah juga. Terutama sekali dia akan marah dengan Kak Shima lah. Sebab Kak Shima ni menjadi satu target ataupun satu orang yang paling dia tak suka lah dalam pejabat tu. Sebab Shima ni antara yang disukai oleh pihak atasan lah. Sebab Kak Shima ni kerja lebih baik lah. Tapi Rita ni tidak mengakui kebolehan Kak Shima tu. Dia tetap mempertikaikan atau memperkecilkan kebolehan Kak Shima tu. Ada saja yang Rita ni nak kenakan Kak Shima. Ada satu hari tu, ada musyarat. Musyarat akan berlangsung lebih kurang tengah hari lah. Lepas tengah hari, musyarat akan berlangsung. Jadi Rita ni mengarahkan Kak Shima membeli air mineral. Mineral betul-betul kecil lah, yang 500 ml tu, untuk yang orang yang meeting tu lah. Jadi Kak Shima kata, nanti saya belilah. Nanti kalau saya ada masa, saya beli. Yang berarti sebelum musyarat tu berlangsung, air tu dah ada. Jadi bila dah hampir tengah hari, Kak Shima barulah nak keluar. Sebab kebetulan ada satu kerani tu, yang serakan sepejabatnya lah, ingin keluar. Jadi Kak Shima kata, aku nak numpang boleh tak? Aku nak beli mineral lah, mineral water. Jadi kebetulan Kak Rita ada kat situ. Bukan Kak Rita, Rita ada kat situ.
Dia Syah cakap dengan Kak Shima, bukan kau kata kau dah beli ke semalam air mineral tu? Tak adalah. Bila aku cakap kau dah beli? Aku cakap nanti ada masa aku beli. Kau ni cakap sembang lah. Kau kata dah beli, dah standby apa semua. Kita orang ni dah nak mesyuarat. Kau baru nak pergi beli mineral water tu, apa hal kau? Aku cakap aku nak beli. Ni sekarang aku nak belilah. Kau kenapa? Kau telah buang masa. Jadi Rita tu mengherdik, memarah Kak Shima tu. Walaupun Kak Shima tu dibertua pada dia, hilang rasa hormat dia dengan Kak Shima tu. Jadi Kak Shima dengan rasa marah, dia cakap dengan kawan pejabat tu, jomlah kita pergi beli air mineral sekarang. Jadi permasalahan tu semakin kuat tau. Permasalahan tu mana hubungan kedua-duanya tu semakin renggang tau. Sebab Kak Shima ni rasa marah. Sebab apa yang Rita buat pada dia tu, dia rasa kecil hati lah. Dia rasa macam dia rasa mentang-mentang laku ni ibu tunggal, mentang-mentang laku ni kerja bawah pada dia, semua je salah. Jadi Kak Shima pun teruskan tugasan dia, beli air mineral apa semua, dah standby. Jadi hari tu berjalan seperti biasa. Tapi dalam hati Kak Shima tu memang berbuku lah. Jadi beberapa lama tu, selepas kejadian tu, perjalanan hidup tu jalan seperti biasa lah. Kehidupan jalan seperti biasa. Dah lama beberapa bulan selepas Rita berkahwin tu, Rita ni pun mengandungkan anak yang sulung. Jadi bila mengandungkan anak yang sulung tu, sikap panah baran dia tu, sikap memperkecilkan kerja-kerja bawahan tu masih ada, masih menebal. Dia tetap marah, dia tetap mengherdik. Semua kerja orang tak betul, dia saja yang betul. Jadi beberapa bulan lepas mengandung tu, mengandung lah, masih dalam mengandung tu, sebelum melahirkan anak, sikap Rita ni semakin menjadi-jadi. Dia marah sana, marah sini. Tapi target utama dia memang Kak Shima. Kak Shima tu memang selalu jadi mangsa kemarahan dia. Walaupun Kak Shima tu bekerja dengan betul, dengan sungguh-sungguh, Kak Shima rasa sedih lah. Tapi walaupun dia tetap bekerja demi sesuap nasi, demi untuk kehidupan anak-anaknya yang masih kecil. Sebab dia tahu dia ibu tunggal, dia tak boleh nak ke mana-mana. Dia tetap kena bekerja demi menampung kehidupan sekeluarga. Bila dah masuk 9 bulan Rita tu mengandung, Rita tu masih marah-marah lah. Dia tetap marah dengan pekerja-pekerjaannya. Jadi pada satu malam tu, Rita sakit perut dekat rumah lah dengan suami dia lah. Dia sakit perut. Dia masuk ke hospital lah, ke Hospital Negeri Johor lah, daerah Johor Bahru ni. Masuk dalam hospital, di ward emergency sebab dia rasa nak bersalin. Jadi Rita ni dah masuk hospital. Jadi macam biasalah masuk hospital, doktor check apa semua, dah daftar semua, doktor check. Kedudukan anak semua okey. Jadi waktu nak bersalin tu dah makin hampir. Jadi dah masuk dalam hospital tu nak bersalin. Jadi Rita ni, doktor kata, awak dah nak bersalin ni. Rita dah sakit perut, mengerang. Aduh, ya Allah, tuanku. Doktor, saya sakit ni. Ya, awak dah nak bersalin ni. Lepas tu, doktor cek. Awak tak boleh lagi ni. Belum sampai waktu buka jalan dia tu. Tapi saya dah sakit, doktor. Saya dah sakit. Tak boleh tahan ni. Rita katalah. Lepas tu, Rita dah berapa lama, berapa jam tu, Rita tahan je. Tahan. Tapi menangis. Merayu, cakap telefon laki dia, nak bersalin ni, tak boleh nak bersalin. Jadi, si Rita ni, telefon mak dia, beritahu mak mertua dia, nak bersalin apa semua, minta doakan, semua yang dipermudahkan untuk bersalin, proses bersalin tu lah. Jadi masing-masing mendoakan supaya
Rita ni mudahlah untuk bersalin, dimudahkan segala urusan untuk proses bersalin tu. Jadi dah berapa jam, berapa lama tu, proses tu tetap tak lepas lagi, tetap tak boleh bersalin lagi. Si Rita ni dah meraung-raung, dah sakit sangat nak bersalin. Kenapalah aku tak boleh bersalin ni? Jadi minta keluarga dia mendoakan dia lah, supaya dia cepat bersalin. Tapi tak lepas juga. Dah beberapa jam berlalu pun masih tak lepas lagi. Rita masih tak dapat bersalin lagi. Jadi Rita ni telefon lah. Ada kawan sepejabat dia, nama dia Ani lah. Rita telefon Ani. Ani, tolong aku ni, aku tak boleh bersalin ni. Kau tahu tak macam mana proses nak bersalin ni? Kasihlah aku tip-tip supaya aku dapat bersalin. Sebab Ani dia ada 2 orang anak. Ani kata, macam mana aku nak cakap bersalin ni? Sampai waktu dia akan bersalin lah. Kau cuma baca ayat Quran, selawat, minta jauhkan apa pun masalah. Jadi Ani dah buat, Rita pun dah buat apa yang Ani suruh tu, pun tak jalan juga. Jadi dah buat, masa dah berapa hari dah. Dah 1 hari dah masuk hari kedua. Rita ni masih tak bersalin lagi. Dia telefon lagi Ani. Ani, macam mana ni? Aku ada buat salah ke dengan sesiapa? Jadi Ani ni kata, aku rasa ginilah, engkau cuba telefon Kak Shima. Mana tahu dia mula mendoakan. Cuba telefon Kak Shima. Sebab aku rasa mungkin kau ada banyak buat salah dengan dia kot. Kau cuba minta dia doakan supaya dipermudahkan dia untuk proses bersalin ni. Jadi Rita ni macam terperanjat lah. Kenapa Kak Shima? Kau cuba je lah. Jadi Rita ni dah, pasal dah rasa sakit sangat, rasa tak boleh nak bersalin. Doktor kata dah nak buka jalan, tapi tak sampai waktu. Tapi perut dah sakit, bersakit, menjerit, meraung. Nak tak nak, Rita ni terpaksa tebalkan muka, dia telefon dengan Kak Shima. Jadi Kak Shima ni waktu tu tengah bekerja, siang lah, dah malam buat ke siang, dah petang lah, nak pergi ke malam waktu tu. Jadi Rita pun telefon Kak Shima. Hello Kak Shima, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Shima jawab. Kau apa hal? Kau nak gaduh dengan aku apa lagi? Apa yang kau tak puas hati lagi? Kak Shima jawab. Pasal Kak Shima ni, dia punya hati tu memang tak sukalah dengan Rita ni. Jadi kalau Rita ni telefon dia rasa macam satu gangguan lah. Lepas tu Rita kata, kau di kat hospital pun nak kacau kerja orang ni, kenapa? Kau kenapa? Tak ada Kak Shima, aku ni tak boleh bersalin. Jadi Ani suruh aku telefon kau. Jadi Kak Shima kata, kau tak boleh bersalin, kau nak salahkan aku? Adakah aku yang mendoakan supaya kau susah nak bersalin? Aku walaupun macam gini, walaupun kau selalu marah aku tak ada simpan dendam tau. Tak adalah niat aku nak menyusahkan kau apa. Jadi Rita kata, tak ada, bukan macam tu. Bukan macam tu Kak Shima, tolong aku Kak Shima. Aku ni dalam keadaan susah Kak Shima. Kau susah macam mana? Apa masalahnya? Apa kena mengenai aku pula? Kau yang mengandung kanak-beranak, kenapa aku yang terbabit? Lepas tu dengan penuh rasa kesedihan, penuh rasa kekesalan, Rita beritahu dengan Kak Shima lah. Dengan linang air mata, Rita beritahu, Kak Shima, Kak Shima, aku minta maaf. Minta maaf dari hujung rambut sampai ke hujung kaki. Sebab aku banyak kali marah kau, menganiaya kau, mengherdik kau. Jadi aku mohonlah kau doakanlah aku supaya aku ni senang untuk bersalin. Sebab aku dah berapa hari ni aku tak boleh nak bersalin. Aku dah minta keluarga aku doakan supaya aku mudah bersalin. Mereka dah doakan tapi aku masih tak boleh bersalin. Doktor kata aku ni dah sampai waktu nak bersalin tapi tak boleh. Tolonglah aku Kak Shima, tolonglah.
Aku mohon pada engkau Kak Shima, tolonglah. Doakanlah aku supaya aku dipermudahkan urusan aku untuk bersalin Kak Shima. Aku mohon banyak-banyak Kak Shima. Tolonglah aku Kak Shima. Aku terlalu sakit ni. Ani dah beritahu aku supaya minta pada engkau supaya mendoakan supaya aku mudah bersalin. Lepas tu Kak Shima jawab, yelah, okey, aku maafkan kau. Mudah-mudahan kau cepat bersalin. Kak, kau punya nada tu macam tak ikhlas Kak. Tolonglah aku Kak, tolonglah. Mudahkanlah urusan aku nak bersalin Kak Shima. Tolonglah aku. Kau ni susah lah. Kau nak bersalin pun cari masalah dengan aku. Dah lah tempat kerja kau bagi masalah pada aku. Nak beranak pun aku je jadi masalah pada kau. Tolonglah Kak Shima, tolonglah. Okey, Rita, ni aku Kak Shima. Ni aku Kak Shima. Aku memaafkan segala kesilapan dan kesalahan yang telah kau lakukan pada aku selama ini. Dengan ikhlas hati aku memaafkan dan aku mohon supaya Tuhan mempermudahkan urusan kau untuk bersalin untuk kali ini. Semoga doa aku ni diperkenankan. Ya Allah, permudahkanlah urusan Rita ni untuk bersalin. Jadi Shima kata itu, okey Rita, aku dah cakap dengan kau, aku dah maafkan kau, aku dah doakan kau. Semoga urusan untuk kau bersalin tu dipermudahkan. Yelah Kak Shima, terima kasih banyak Kak Shima. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan aku cepatlah bersalin. Aku dah tak tahan lagi ni, sakit sangat ni. Jadi Rita pun letak telefon tu. Jadi Kak Shima kerjalah macam biasa. Kerja macam biasa, menjalankan kerja rutin harian dia lah. Jadi bila Rita tak ada tu, rasa aman sikit lah. Tak adalah orang nak marah-marah dia. Jadi selepas beberapa minit tu, dia bukan dalam 20 minit, si Ani yang Rita tanya pasal beranak tu, jumpa Kak Shima. Kak Shima. Kenapa? Ini Rita dah bersalin. Dah bersalin? Alhamdulillah. Boy ke girl? Anak lelaki. Alhamdulillah. Akhirnya selamat juga kawan kita ni beranak ya. Okeylah. Semoga dia cepat sembuh lah. Jadi Kak Shima rasa macam, aku ni doa ni makbul ke? Betul ke ni? Dalam hati berkata-kata lah. Yelah, mungkin doa orang yang tidak nyaya ni selalu diperkenankan Allah lah. Maksudnya gitu lah. Jadi dia dalam hati berkata, Alhamdulillah, syukur, selamat semua sekali. Lepas tu si Rita dah bersalin apa semua, dah balik ke rumah, cuti lah. Cuti bersalin pantang berapa hari, 2 bulan gitulah. Jadi bila Rita ada buat majlis potong jambu, majlis kekar tu, kawan-kawan ramai datang meraihkan majlis anak sulung Rita tu lah. Jadi Rita ni buat majlis tu, jadi jemput kawan-kawan sekerja lah. Jadi Kak Shima ni datanglah kawan-kawan lain dengan Ani, dengan kawan-kawan lain datanglah. Bila Rita jumpa Kak Shima je terus dia peluk. Kak Shima, terima kasih banyak-banyak Kak Shima, terima kasih banyak-banyak. Rita mohon maaf, minta maaf banyak-banyak sebab selalu menyusahkan Kak Shima. Rita kata, terima kasih lebih banyak. Cuba-cubalah makan. Jadi selepas kejadian tu, hubungan Rita dengan Shima ni semakin baik lah. Semakin baik. Hubungan dia semakin baik. Jadi Rita pun tak marah-marah lah. Dia dah sedar kesilapan dia. Dia sedar hubungan kawan sekerja ni mestilah kena baik-baik saja. Jadi kedua-duanya semakin baik, semakin akrab. Kecuali kalau ada kesilapan yang besar, barulah Rita marah. Marah pun taklah marah gila-gila macam sebelumnya. Jadi Kak Shima ni bersyukurlah. Jadi hubungan dia dengan Rita bertambah baik. Selepas kejadian tu, rakan-rakan sekerja tu bekerjalah dengan baik. Jadi hubungan mereka semua berjalan dengan lancar. Suasana kerja tu semakin
rasa enjoy, meriah, seronok lah kerja dengan tak ada stres, tak ada orang marah-marah. Bila tak ada orang marah ni, kita rasa seronok. Jadi itulah hubungan kedua sahabat ni yang pada mulanya renggang dan kemudian menjadi rapat. Jadi itulah kesudahan kisah Kak Shima dan Rita ni, yang mana kedua-duanya ni mempunyai hubungan yang tidak baik pada mulanya. Akhirnya keduanya menjadi kawan rapat. Sampailah kilang tu ditutup. Itulah kesudahan ceritanya. Dua orang sahabat ni dalam satu syarikat, yang mana hubungan tu kita kena jaga. Yang buruk kita buanglah jauh-jauh. Kita ambil yang baik. Hubungan tu kita kena eratkan, kena kekalkan. Kita anggaplah rakan-rakan sekerja ni macam adik-beradik kita. Jadi itulah kesudahan cerita ini. Jangan terlalu percaya akan perceraian saya ini, dan jangan terlalu taksub. Cerita ni tak ada hantu, tak ada seram. Semua jadi pengajaran. Yang baik jadikan pengajaran, yang buruk jadikan sepadan. Sekianlah saja penceritaan saya untuk kali ini. Kisah yang berlaku lebih 20 tahun dululah, yang diceritakan oleh seorang sahabat. Walau macam pun, janganlah terlalu percaya dan jangan terlalu taksub akan penceritaan saya ini, kerana hanya yang mengalami saja yang tahu akan kebenaran cerita ini. Jadi kepada sahabat semua, anggaplah sebagai satu hiburan. Hiburan untuk halua telinga di masa-masa lapang, ataupun untuk nak tidur lah, boleh dengar cerita ni. Jadi kepada sahabat semua yang ada cerita-cerita yang menarik, cerita misteri, mistik yang ingin dikongsikan kepada saya, bolehlah hubungi di description yang saya sediakan di bawah ni. Hubungi saya, jangan malu-malu. Jadi saya mohon maaf lah seandainya ada kesilapan dan kesalahan sepanjang penceritaan saya ini. Ada perkataan yang tidak baik atau tak lancar, saya mohon ampun dan maaf lah, daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki. Kepada yang suka akan penceritaan saya ini, bolehlah like, komen, share kepada sahabat lain yang tidak tahu lagi akan kewujudan saluran saya ini. Dan mana belum subscribe tu, bolehlah subscribe agar saluran saya ini lebih berkembang lagi di masa-masa akan datang. Kalau di saluran TikTok tu, bolehlah follow FB, IG, boleh follow saya. Saya ada saluran di UT, TT, FD dan IG. Bolehlah follow dan subscribe saluran saya ini agar saluran saya ini lebih berkembang lagi di masa-masa akan datang. Akhir kata daripada saya nak mengucapkan selamat Hari Pekerja kepada semua sahabat yang mengikuti saluran saya, sama ada saluran UT, TT, FB dan IG. Saya ucapkan selamat Hari Pekerja. Yang penting pekerjaan itu halal. Tak kira sama ada anda bekerja di jabatan kerajaan atau kerja swasta, saya ucapkan selamat Hari Pekerja. Sama ada anda guru ke, askar ke, polis ke, pemandu lori, pemandu air hailing, penghantar makanan, ataupun anda bekerja sebagai tukang kebun, penoreh getah, pengait kelapa sawit, atau jadi nelayan, ataupun apa pekerja, pengawal keselamatan ke, yang kerja yang halal tu, saya ucapkan selamat Hari Pekerja. Walaupun hari bercuti, ada juga yang bekerja. Yang bekerja tu saya ucapkan selamat bekerja. Bekerjalah dengan penuh semangat. Jadi itulah saja akhir kata daripada saya, Pak Mustar Al-Kisah. Assalamualaikum.